Pernah tak rasa macam stok dengan senarai kerja yang panjang gila, lepas tu kerja yang paling penting tu kita asyik tangguh-tangguh je? Dalam perkongsian kali ni, kita nak bongkar satu teknik yang simple tapi sangat-sangat berkesan untuk lawan sikap suka bertangguh ni dan kasih lonjakan produktiviti kita. Okey, jom kita mulakan. Nama teknik ni dengar macam pelik sikit. Eat that frog, atau dalam bahasa kita, makan katak tu. Bunyi dia memang pelik kan? Tapi relax, jangan risau. Tak ada seekor katak pun yang akan tercedera. Ini cuma satu metafora yang sangat power. Semua ni datang daripada satu petikan yang cukup terkenal dari pakar pengurusan, Brian Tracy. Maksud dia sebenarnya simple tapi mendalam. Kalau kita selesaikan kerja paling susah, paling kita tak suka pada awal pagi, lepas tu semua benda lain akan rasa kacang je. Okey, jadi kalau bukan katak betul, apa benda katak ni sebenarnya dalam konteks kerja harian kita? Jom kita tengok apa definisinya. Senang cerita, katak ni ialah tugas yang paling besar, paling penting dan paling mencabar bagi anda. Ia kerja yang akan bagi impak paling besar pada matlamat kita. Tapi disebabkan ia susah atau leceh, inilah kerja yang paling kita lihat nak mula. Selalu sangat kita cakap, kejap lagi lah buat. Cuba ambil masa sekejap, fikirkan. Untuk hari ni atau esok, apa satu kerja yang kalau anda siapkan akan bagi kesan paling positif? Itulah kata anda. Langkah pertama dan paling penting sekali ialah kenal pasti katak tu. Okey, yang best pasal teknik ni kan, ia boleh dipecahkan kepada 3 langkah yang sangat jelas dan senang nak ikut. Dia tak susah, tapi kena ada disiplin sikit lah. Mula-mula, sebelum balik kerja atau sebaik saja sampai ofis, tentukan siap-siap apa kata anda. Kedua, esok pagi je terus attack benda tu. Jangan buka email, jangan layan gangguan lain. Terus buat. Dan yang ketiga, dan ini yang paling kritikal, jangan buat separuh jalan. Fokus betul-betul sampai kerja tu siap 100%. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dalam situasi yang sebenar. Teori memang sedap didengar, tapi kalau ada contoh praktikal, baru kita betul-betul nampak jelas kan? Bayangkan kita ada seorang staf pentadbiran. Selalunya, kita akan mula dengan kerja senang dulu kan? Photostat sikit, susun-susun barang, rasa produktif sekejap. Tapi, kalau guna teknik Eat That Frog, tak. Perkara pertama yang wajib dibuat ialah kemas kini sistem pemfailan yang rumit dan serabut tu dulu. Nampak tak beza fokus dia kat situ? Dan inilah magicnya. Bila kerja paling berat tu dah settle, rasa macam satu beban atas bahu tu hilang. Tiba-tiba kita rasa lebih puas, lebih bertenaga, baki hari tu rasa lebih ringan dan kita pun jadi lebih bermotivasi sebab bahagian paling susah dah pun selesai. Jadi, nampak tak? Benda ni bukan setakat nak siapkan satu kerja je. Ia sebenarnya pasal nak ubah mindset kita masa mula kerja. Dan percayalah, ganjaran dia memang besar. Jadi, hasilnya apa? Confirm produktiviti akan naik. Stres kerja pun akan kurang sebab kita tak lagi fikir pasal kerja susah yang tertangguh tu. Dan feel bila dah siapkan kerja berat pagi-pagi tu, memang power. Dia bagi semangat untuk sepanjang hari. Dan sebagai penutup, ada satu lagi peraturan penting kena ingat. Kalau ada lebih daripada satu katak dalam senarai anda, sentiasa makan yang paling besar dan paling hodoh dulu. Jadi persoalannya sekarang bukan lagi patut cuba ke tak, tapi apakah katak pertama yang anda nak makan esok pagi?